Banyak sakit oh. Okey ya. Biasa letih aja dia baru ah. Banyak happy sebab pertama jumpa Khairi. Okey, so hari ini ada dekat letih dekat bahagian mana? Belakang ya. Belakang. Okey, boleh tak tolong tengok kiri dulu. Okey, ada sakit mana? Dia tengah. Apa tu? Tengah sini. Tengah-tengah rasa lenguh. Okey, pusing kanan tengok. Okey, susah lagi, kanan lagi susah atau kiri lagi susah? Saya rasa kanan lagi susah. Kanan lagi susah. You belok sini, rasa ketat dekat bahagian mana? Di bahagian tengah. Di bahagian tengah lah. Okey, so sorry ya, saya okey, tengah-tengah. Ada sakit ke sini? Ya. Ya, alright. Mari kita tengok bawah. Sorry ya, tekan sikit. Tak apa. Okey, minta maaf. Kalau sini? Ada. Okey, ada ah. Okey, mari kita start dulu lah. Okey. So, okey, bos. Tunggu sikit. Master pandai ya. Memang orang Meru ke? Saya bukan orang Sungai Rokam sana, tapi sini kerja. Kita orang daripada SUK Perak, kita dari kebudayaan punya kumpulan. Okey. Untuk perform sini, promote. Untuk promote sini. Banyak sakit oh. Okey ah. Biasa letih aja dia baru ah. Biasa ada pergi urut ke? Tak pernah saya. Tak pernah. Sebelum ni pernah jumpa master dekat TikTok ke atau platform lain? Tak pernah. Tak pernah. Tapi saya ada tengoklah ini urut-urut kan. Urut pernah. Tadi mau try. Kenapa? Takut pegang apa urat-uratnya kan. Takut nanti sakit lah. Apa-apa kan. Okay. So untuk bos jangan risau, selepas kita urut memang you ada rasa sudah urut punya tempat dia ada lengur-lengur sakit-sakit, tapi lepas urut nanti aja tengoklah mesti you rasa shocknya. Umur berapa lah? Saya 52. 52? Ya. Tapi master cakap betul lah, kalau 52 nampak tak macam 52? Ya. Hati mau senang lah ingat. Hati mau senang lah. Wah, sini master punya tempat mana perut? Saya betul-betul depan Maidin saja. Shop lot sana lah ke? Bukan. Bos tahu itu nasi kandang Naina? Ya tahu. Sebelah saja. Okey. So kalau siapa-siapa yang selalu dengar bahu-bahu ini ya, boleh cari kita di sebelah nasi kandang Naina lah. So kenapa kalau kita urus ini ya, kalau bos ada dengar ada bunyi itu urat, jangan risau. Ini apa, angin ke ni? Bukan. Kalau urat lah. Urat. First try ini ya. Okey, so kita pagi ni cuba-cuba. Nanti bos tengok kiri kanan lagi ya. Biasa dia mesti lega ni tau. Ada main gym ah? Tak ada lah. Tak ada. Cuma angkat barang-barang berat. Kita sendiri gardening apa ke. Mau keluar, saya takut makan ubatnya orang. Takut makan ubat. Jadi saya tak mau make sure tak mau sakit, saya buat exercise. Biasa urut ini ya adalah mengelakkan makan ubat. Okey, urut bermaksudnya kita kalau reflexology, tradisional urutan kaki ni ya, dia banyak bantu untuk kesihatan badan kita. So kalau kita nak kurangkan makan ubat, ini salah satu petua lah. Nanti tu boleh urut ni yang tak ada. Dia tak ada keburukan lah. So urut ini dia bagi kita punya blood circulation dengan bagus. So yang siapa yang susah tidur ini boleh cuba buat urutan. Sekarang bos you tengok kiri atau kanan, ada lebih lega ke?